Mai zaman lah ni dia jadi kurang ajar dengan Rasulullah. Dia sebut puji Nabi sikit ya. Oh dak ni mengagung-agungkan lebih ni. Hak ni kita takut jadi Syiah. Tendang bala apa tak. Hak yang duk bimbing ni siapa dia? Dia ingat juhala macam dengan dia. Ini masalah orang zaman lah semua berkenaan idea ulama. Taklah tu. Mau dia ulama habis. Kita kalau tak tahu tanya orang, jangan buat bala. Ni hak yang keluar dalam Twitter baru-baru ni. Hak duk kata Rasulullah, rambut Rasulullah apa semua kali. Bapak semua apa ni zaman Nabi dulu, zaman Khilafah Uthmaniyah dulu. Bapak nak tahu tak? Sultan Ahmad dalam Khilafah Turki Uthmaniyah. Dia kalau nak masuk bilik tempat simpan apa ni janggut dan juga kasut Nabi SAW, masa permulaan letak kasut Nabi, ibu bapak tahu dia buat macam mana? Kasut dia tak atas kepala dia. Kasut Rasulullah tak atas kepala dia. Jalan, dia yang bawa. Ini khalifah pada waktu tersebut. Hormatnya dia dengan barang tinggalan Nabi SAW. Bawa masuk dalam tempat tadi. Bapak tahu di Tok Kapi tu, saya pergi baru ni, di istana tu, tempat simpan rambut Nabi, tempat simpan jubah Nabi, tempat simpan pedang Nabi, tempat simpan macam-macam di situ. Bagan-bagan Nabi ni. Dibaca Al-Quran di situ live. Setiap hari 24 jam 24/7 dia panggil. Saya Inggeris sikit kan. 24 jam seminggu tak pernah berhenti ada orang baca Quran di situ. Bukan buka kaset Masyari ke apa. Memang ada qari seorang akan baca Quran di situ 24 jam. Habis dia baca, ganti orang lain tanpa berhenti selama ratusan tahun. Bapak tu, tempat tu, dalam istana tu hanya semata-mata untuk menghormati barang-barang tinggalan Nabi SAW. Berkat sungguh tempat tu. Kalau kita masuk dia rasa lain, dia rasa zauq, dia rasa nur dalam tempat tersebut, kerana bacaan Quran yang dibaca dalam tu dah ratusan tahun. Maksudnya kalau kata dia tu baca sampai mati, ada orang akan ganti dia. Sagi akan main pula orang lain, shift 24 jam. Jadi bukan orang yang sama, tidak nak makan bila. Dia pun nak kena makan juga. Nah, ni hormatnya mereka kepada barang tinggalan Rasulullah. Ya bapak ingat, ni hak yang ditulis dalam kawan-kawan ni lah, ustazah-ustazah kita ni lah, ingat. Tulis dalam Twitter, habaq kata Rasulullah SAW, betul ke ni apa ni? Minum air celupan rambut Nabi SAW apa semua ni? Astagfirullah, lepas ni minum Maggi pula. Makan Maggi celup dengan 30 juzuk Quran, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari dia kata. Astagfirullah. Kita kalau tak tahu, tanya ke orang, tanya ulama. Jangan tanya ikut suka kita, jangan ikut dengan logik akal kita. Nah, Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, bila ditanya macam mana kamu boleh menang perang setiap kali perang, maka dia keluarkan daripada ni topi perang dia ni ada helaian rambut. Dia kata, kerana ni aku perang. Dia kata, kerana ni aku menang perang. Rambut Nabi SAW yang sentiasa dibawa dan diselitkan di serban dia. Dia sanggup kalau topi perang dia terjatuh, orang nak main pancung, dia pancunglah waktu tu, tak ada masalah. Yang penting dia kena ambil dulu rambut tadi dan cium dan letakkan balik di kepala, baru dia akan perang balik. Tu dia. Dia pun ingat nak pilih rambut Nabi, nak letak di Tok Kapi tu, dia pun ingat pakai cabut-cabut rambut orang lah. Dia tak, oh ni dia, okey, tak. Saya sebut kan sebelum ni kan, dia petes macam mana, suluh dulu. Nah, Asy-Syuqairi, salah seorang imam pada zaman Khilafah Utsmaniyah, disuluh dulu rambut tadi. Kalau ada bayang, ini bukan rambut Nabi. Rambut kita ada bayang, cuba ambil rambut kita selai, duduk dalam gelap, cuba kita suluh tengok. Ada bayang? Tengok tak ada bayang. Tak ada bayang tu mata kita silap kot. Nah, memang ada bayangnya, kan ada agak garis sikit. Bohonglah kalau tak ada bayang. Rambut Nabi tidak ada bayang. Soalan suluh tak ada apa. Ini rambut Nabi SAW. Maka disimpan, diberikan kewangan kepada orang yang simpan rambut Nabi tadi. Kalau Turki Uthmaniyah ni, kota kerajaan Turki Uthmaniyah sangat bagus pada permulaan lah. Pada pengakhiran kalau ibu bawa pergi tengok, Allahu Akbar, patut jatuh pun. Kita pergi ke Tok Kapi, comel. Dia bagi kawasan rakyat, kawasan apa ni, orang untuk bertemu dengan pemimpin kalau kata ada masalah. Kemudian kawasan apa ni, Allah bersama raja. Kemudian kawasan larangan belakang. Itu tak boleh, ada 4 bahagian Tok Kapi. Masuk dari rakyat juga masuk dalam kawasan istana, nak jual barang apa semua dalam kawasan istana. Kemudian baru masuk pintu pagar, gerbang yang kedua, baru tu untuk jumpa kalau ada masalah apa. Itu kawasan parlimen. Ada parlimen dalam tu. Nah, kemudian kalau nak jumpa dengan khalifah, maka ada satu tempat ni dalam bilik,
masuk dalam kawasan tersebut, nak jumpa sembang dengan raja. Cara nak bagi orang tak dengar dia sembang dengan raja, dia buat macam mana? Dia buka pili paip ayak kat luar. Ada tempat buka pili paip. Buka pili paip tu, dia akan bunyi derah. Tak dengar dia sembang apa dengan raja. Jadi dia akan cerita kat khalifah apa masalah apa semua kali, orang takkan dengar. Bijak sungguh. Dia punya susunan dia tu. Comel. Kena pi Turki. Kena pi tengok. Pi bagi orang terang bagi betul lah. Pi tengok saja datang apa datang ni tau. Tak ada orang terang tak kenal jugalah. Pi ke Dolmabahce Palace, tempat apa ni Kamal Atatürk duduk. Allahu Akbar. Baru nampak kenapa jatuh. 5 khalifah yang terakhir duduk di situ. Barat habislah. Masuk dalam tu dengan gambar orang perempuan, dengan gambar apa semua. Lepas tu pula ni, lukisan 3D. Saya ingat ukiran, rupanya lukisan 3D. Sejak orang zaman dulu dilukis 3D. Dan Dolmabahce Palace tu dibuat di tempat Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih tolak kapal dia naik atas bukit tu. Macam nak menang perang tu kan. Kota Istanbul tu sebab depa bubuh Golden Park tu. Golden Horn tu. Sebab tu yang menyebabkan orang tak boleh nak masuk. Sebab dia ada macam cangkok-cangkok yang menyebabkan kalau kata kapal lalu, dapat akan tarik yang tu, pecah kapal-kapal habis semua. Besar dia punya ni dia. Dia punya apa ni, tali-tali rantai-rantai tu. Memang hebatlah. Tapi kalau akhirnya sebab Sultan Muhammad Al-Fatih, guru dia Aq Syamsuddin, satu malam melihat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Dia nampak dalam mimpi dia duduk di atas bukit di situ. Dia ada betul dia terjemahkan kepada anak murid dia ni. Selamat Al-Fatih dia kata, kena lalu atas bukit tu sebab aku nampak Selamat Al-Fatih apa ni Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari duduk atas bukit tersebut. Baru lalu atas bukit tadi. Ramai yang mati. Ramai yang putus kaki dan sebagainya dalam perjalanan tersebut, tapi tak apa, kami korbankan diri kami semata-mata untuk buka negara yang mana disebut oleh Nabi, la tuftahanna al-Qustantiniyah wa khairul amiru amiruha wa khairul jaysh zalikal jaysh. Nah, yang amir yang terbaik, pemimpin terbaik adalah pemimpin tersebut, dan rakyat yang terbaik, tentera yang terbaik adalah tentera yang dipimpin oleh pemimpin itu. Maka mereka termasuklah hadis Nabi SAW yang Nabi sebut 1000 tahun sebelum tu, maka mereka berjaya merealisasikan hadis tersebut. Nah, ini bawa semua kalau tengok balik. Depa ingat benda mudah kot nak buat gitu. Celuk rambut. Imam Ahmad Ibni Hanbal sentiasa setiap hari ni celuk rambut ni, letak rambut dalam air. Kalau nak minum, nak makan, dia letakkan dalam air dan minum. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tanyalah ulama sebelum keluar kenyataan. Kan nampak sangat kata kita tak erti. Nah. Bila jangan cakap banyak, kita cakap banyak ni itulah. Lagi silap banyak. Jangan keluar kenyataan dulu. Jangan buat persepsi. Saya tengok ni dah habis dah, cukup tu sikit-sikit. Esok pula. Sultan Ahmad bapak semua kalau pi ke apa ni? Blue Mosque. Kan? Masjid Sultan Ahmad tu. Kalau tengok dekat pintu gerbang dia letakkan ada tali apa ni rantai sini, kemudian rantai gini. Jadi ada yang bawa kami ini dia tanya, kenapa dia letakkan rantai ni? Dia tak tahu. Dia kata dulu sultan kalau mai masuk ke dalam masjid, dia naik kuda. Dia takut nanti kalau dia masuk dalam masjid dalam keadaan enggah, dia naik kuda, maka dia letakkan rantai itu sebab dia bila nak masuk dia akan teringat untuk tunduk bila masuk masjid. Dia. Maka dia akan tunduk dulu. Lepas tu dia letak rantai tu. Rantai tu sampai lah dah. Tak rantai besi tu. Jadi bila nak lalu naik kuda besar, kalau tak tunduk, sangkut kepala kat situ, maka dia akan tunduk untuk menghormati masjid Allah Ta'ala. Itu dia. Beradabnya mereka pada sebab tu Khalifah Utsman antara khilafah yang lama. Kerana mereka ni apa? Beradab dengan Nabi SAW. Sangat beradab.